Kini kita saksikan magic mesin CNC atau nama penuhnya Computer Numerical Control. Di sinilah mata alat penghilangan atau milling tools menari-nari meraut permukaan alloy dengan kejituan mikroskopik. Diselangi pula semburan cecair penyejuk atau coolant yang memancut deras. Cecair pelincir ini amat penting untuk mengawal suhu geseran. Kalau tak, mata gerudi itu boleh berasap, sama macam berasapnya kepala kita bila disoal bertubi-tubi oleh bos waktu tengah meeting pada pagi Isnin. Mesin pintar ini memahat setiap bilah-bilah jejari dan pusat hub rim dengan begitu teliti. Seteliti mata kita ketika sang isteri yang memandu dan kita menjadi penumpangnya. Tak senang duduk dibuatnya. Proses pemotongan ini sangat kritikal bagi memastikan dynamic balance atau keseimbangan tayar berada pada tahap paling sempurna. Tanpa ketepatan ukiran CNC ini, putaran tayar kita nanti pasti bergegar teruk dan akan buatkan kita melompat-lompat macam menunggang kuda liar setiap kali terserempak abang JPJ. Selesai diukir, setiap rim wajib melalui fasa ujian keseimbangan dan ketahanan yang sangat ketat. Rim akan diletakkan di atas paksi putaran sementara alat pengukur canggih bernama dial indicator atau tolok pendial didekatkan rapat pada bibir rim. Jarum tolok ini sangat sensitif untuk mengesan sebarang kecacatan atau run out pada bulatan rim. Had toleransinya sangat nipis, hanya beberapa milimeter sahaja. Kalau jarum tolok itu bergoyang melebihi had yang dibenarkan, rim itu akan di-reject serta-merta tanpa sebarang peluang kedua. Sangat kejam. Ya, sekejam mantan-mantan kekasih kita dulu. Jika masih ada sebarang kecacatan kecil, abang pakar kemasan kita akan masuk campur menggunakan alat pengisam manual untuk membuang mana-mana bucu tajam yang tertinggal. Tengok sahaja pergerakan tangannya. Memang skill tahap dewa. Kemudian, abang kita ini akan melubangkan rim untuk laluan tayar valve stem. Kalau tiada lubang ini, macam mana kita nak isi angin dalam tayar kita kan? Selepas dilubangkan, rim ini akan digantung dan dihantar ke bilik rawatan kecantikan. Sekarang, tibalah masanya untuk makeover warna. Di dalam bilik ini, pekerja yang berpakaian macam angkasawan nak pergi ke bulan ini akan menyembur 3 fasa cat ke atas setiap inci rim. Hasil semburannya sangat konsisten dan cukup tebal untuk menutup segala parut di rim. Tak macam filter beauty di smartphone kita yang kadang-kadang masih kantoi menampakkan jerawat di dahi. Dan akhirnya, rim-rim yang telah siap sepenuhnya ini dibungkus dengan penuh kasih sayang ke dalam kotak. Dari seketul logam cair yang menggelegak, kini menjadi mahkota yang akan menghiasi jentera 2 roda kita. Begitulah kisah epik pembuatan rim motosikal ini. Anda fikir buat rim motosikal ini semudah batuk di tangga? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Ia adalah perjalanan yang penuh epik dengan kerja keras, ketelitian dan skill tahap dewa dari abang-abang tukang kita di Pakistan. Hebat bukan?